Macam korang tengok sekarang ni, minyak gearbox dia memang betul-betul hitam lah. Ini dah macam minyak enjin dia punya hitam ni. Kalau ikutkan color original dia, warna keemasan, warna kuning macam tu. Yang ini model Honda BR-V, model CVT lah. Kita tanya owner tadi, dia servis memang ikut schedule. 20,000 km tukar minyak gearbox, 40,000 tukar auto filter, tapi still minyak dia boleh jadi hitam. That's why lah dekat sini aku nak nasihatkan dekat korang, pakailah transmission treatment RM Autocare ni. Sebab apa tau? Transmission treatment ni dia ada additif yang bantu bukan merawat masalah gearbox sahaja, dia boleh menjaga juga korang punya suhu gearbox, dijaga juga kualiti minyak gearbox korang tu supaya sentiasa dalam keadaan yang baik. So inilah kelebihan treatment RM Autocare ni. Macam owner ni dia tak ada letak apa-apa treatment, servis pun ikut schedule, tapi minyak gearbox dia hitam. Ada juga kita punya customer yang dah pernah pakai transmission treatment RM Autocare ni, selepas 20,000 dia datang servis, memang minyak gearbox dia cantik bang. Itu yang bestnya transmission treatment kita ni. Memang kita tulis kat sini bio oil technology, 100% pure bio oil. So untuk korang kat luar sana, kalau ada masalah gearbox, ikhtiar dulu dengan transmission treatment RM Autocare. InsyaAllah masalah gearbox anda selesai. Tapi yang nak panjangkan jaga hayat gearbox, setiap kali servis minyak gearbox, letak satu botol treatment RM Autocare ni sebagai penjagaan. Yang itu yang kita recommend sangat untuk korang kat luar sana, para pengguna-pengguna kereta, dijamin dapat menjaga gearbox anda. Dapatkan transmission treatment RM Autocare di seluruh workshop-workshop di Malaysia, dan juga untuk owner-owner workshop kat luar sana, nak tambah nilai servis, nak tambah korang punya nilai income, nak korang punya customer repeat dekat korang punya workshop, boleh cepat-cepat dapatkan transmission treatment RM Autocare. Okay, contact kita sekarang.